Hari ini merupakan hari pertama aku melangkah semula ke sekolah setelah lebih 10 tahun aku meninggalkan sekolah ini. Di sinilah tempat aku mengenal erti sebuah kehidupan. Siapa dah membeli belah? Dah. Siapa dah beli baju raya? Dah beli kasut raya? Dah. Waktu tu semua orang happy. Ada baju baru, kasut baru. Aku Aku ada 3 pasang, satu tail blue, emerald dengan rich brown. Kau dah beli kasut? Dah, aku beli dekat Padini. Oh sama lah, aku beli kat Padin. Aku beli warna hitam. Oh. Zafira, kenapa awak termenung? Awak tak nak buat kerja ke? Lepas tu aku pun dipanggil ke bilik guru. Ya, cikgu. Zafira, tadi cikgu tengok awak macam bersedih di dalam kelas. Kenapa? Boleh cikgu tahu? Cuba awak ceritakan apa masalah awak. Mungkin saya boleh tolong awak? Sebenarnya, saya tak ada baju raya. Bila cikgu cerita pasal raya, saya jadi sedih sebab mak saya tak mampu nak beli baju raya. Saya tak ada ayah. Ayah saya dah lama meninggal. Esoknya, entah kenapa, aku dipanggil semula ke bilik guru. Terharu betul rasanya waktu tu. Dah lama aku tak dapat baju baru. Tanpa sahutan suara, tiada tubuh memeluk bahu, harumnya tanganmu. Belajar rajin-rajin, jadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Okey? Kenangan kecil inilah yang membentuk siapa aku. Terima kasih, cikgu. Berdeza, sepi tanpa panggilan suara, tiada lagi. Saya Nur Zafira ingin melapor diri sebagai guru baharu di sekolah ini. Jaringku hanya Tuhan.